Sekarang ada pelanggan. Oh, selamat pagi, makcik. Makcik nak buat permohonan ni. Susah ni. Sebentar, makcik. Ha. Kenapa ni nak? Ada masalah ke? Macam ni lah, makcik. Kalau ikut hati saya yang mulia ni, saya memang nak tolong, makcik. Tapi, makcik kena bagi bayaran perkhidmatan. Perkhidmatan apa ni nak? Setahu makcik, tak ada kena bayar apa-apa. Kena, makcik. Kalau tak lambat ni. Oh, macam tu. Sekarang baru makcik faham. Sekarang, bayaran apa ni? Jalankan tugas dengan amanah. Jangan amalkan rasuah. Jangan mengambil kesempatan. Kita mesti jujur dalam melaksanakan tanggungjawab kita. Next. Saya datang nak mohon kerja ni, cik. Susah ni. Rasuah membawa upah dah. Ingat.